Ni sangat random tapi aku nak buat juga. Tapi malu. Tapi Apa ni? Kau tengoklah. Tengok tak benda ni? Ha? 6 hours later. seorang lelaki yang pemalu yang cuba bercinta dalam dunia yang baru. Tapi tak semua cinta perlu sempurna. Sebab setiap momen perlu ada makna. Assalamualaikum sembilan. Welcome back to my channel. Hari ni aku nak tengok-tengok dulu apa yang patut aku nak beli. So let's go check. Sebenarnya first time pegang kamera dekat public, sangat memalukan. Cuba tengok aku pergi mana. That's suspicious. That's weird. So this one is 3,159. Korang rasa patut ambil yang mana? Ini besar sangat tu. Itulah saya ingat nak ambil yang M2 punya, tapi M2 punya dah tak ada SPL. 2,000 years later. Lain boleh pick up saja atau buka sini. Oh ya ke? Melalui mesin tak kisah. Oh okey. Mesin bukan online tu mesin nak ramai ke? Ya? Mesin nak ramai. Calibration. Sebab benda tu kat KL. Oh. Hantar kat calibration kat mana. Contohlah pilih dekat sini. Yang TTT. Dia kata ada kereta. Kita ada stok saya ambil. Oh. Faham. Lah. Okay, saya tengok dulu. Okay, terima kasih bang. So, information sudah dapat. Just for untuk edit video untuk memudahkan aku je. And then somehow benda ni jadi for my, apa tu orang kata, new achievement for me. New achievement. So nanti tengoklah konten untuk aku unboxing barang-barang aku beli nanti. So get ready. Isolation punya mode. So don't worry. I'm okay. Haraplah video ni tak pecah lagi pun aku pakai earphone. So hopefully isolation dia mantap juga. Sebab mic aku tak sampai lagi. So kena tunggu dulu insyaAllah untuk next content. Next content kita unboxing barang-barang aku beli nanti. So get ready for next content. Assalamualaikum. Tahu-tahu kat rumah. So after dah penat-penat berjalan, so ini adalah videonya. Ini masa yang aku pergi mall tu, aku just tengok-tengok je survey-survey harga. Sebab yelah, takkanlah baru nak start kau nak beli terus kan. Tak ada lah macam tu. Kita beli mana yang boleh je. Yang ada sekarang pun kira bersyukur lah ada kan. So konten hari ni apa aku nak buat adalah unboxing barang.
So barang aku beli adalah a few thing untuk aku punya content and next content whatsoever lah. So ini adalah barang-barangnya. Beli. First kita buka dulu. Aku dah buka dah. Aku tinggal mudahkan kerja. So aku beli benda ni untuk nanti adalah mungkin kita akan buat content game tu lagi. Maybe kita akan buat macam content yang orang sana yang macam mana aku nama lupa. Nama content dia aku tak ingat. Dia punya game, aku tak ingat game dia apa. Tapi yang seorang pakai headphone, seorang kena cakap kuat-kuat bagi orang sana cakap benda betul tu. Cerita lebih kurang. So Crispy. Teach me, cringy, twist, Crispy. crispy. Fried. aku beli benda ni. Harga sangat ramah sebab biasalah mesti ada promo diskaun TikTok semua tu kan. Bawah 100 jangan risau, murah je. Okay, kita move on ke next barang. Kita buka barang yang kecil lah. Okay, ni apa dia? So ni aku beli power bank. So yelah, lepas ni aku akan banyak shoot pakai handphone ni. So every time kalau aku keluar ke apa kan, at least ada bekalan tenaga untuk aku punya handphone. Kalau aku habis bateri tiba-tiba kan, so dah tak boleh nak shoot content. The moment-moment yang penting. So benda ni sangat penting untuk aku. So aku belilah satu. Nak beli dua, satu cukup. Buka dulu. Okay, excited ni nak buka benda-benda ni. Kau tahu tak, benda ni dah sampai awal tau. Barang-barang ni dah sampai awal. Tapi aku sanggup tunggu. Aduh, barang-barang lain tak sampai lagi kan, whatsoever. Aku so jadi tunggu lah. Tunggu. Sini kita dah buka plastik. So bukan buat SMR kot. Oh, okay. So dekat power bank ni, of course lah kita akan dapat power bank. Power bank. Lepas tu dapat dia punya casing bag kat dalam ni. And then dia bagi extra magnetic for kalau yang tak ada magnetic kot. And then dia bagi Type-C. And of course manual book. So itu adalah barang kedua dia. Tak ada yang menarik pun untuk konten kali ni. Just video unboxing barang aku je. Mana yang aku rasa aku nak cerita, aku ceritalah. Ni so tujuan, ya Allah, Aku empuk nyawa kau karang, lupa nyawa kau karang. akulah kalau tiba-tiba kan, tiba-tiba sebab kawan-kawan aku semua random. Dia orang kadang-kadang jom pergi situ, jom pergi sini, pergi situ, pergi sini. So benda tu kita kena buat moment tau, video-video. So sebab jelah kalau kita record and bateri kita cepat drop. So benda ni sangat penting lah. So aku beli dekat TikTok shop juga. Okay, move on ke barang next point. Tadi ni kan aku tak buka pun. Kita buka dulu boleh tak? Masalah. Okay. Aku harap tak rosak lah.
Dia macam pattern yang iPhone punya Apple sorry. Apple punya ni. Aku beli warna biru. Ni cantik weh. Faham. So dia dapat dia punya yang ni. If kalau tak nak pakai wireless, boleh pakai wire. Betul ke? And then dapat Type-C lagi. Another Type-C. And dia punya casing for this casing. Headphone casing. So not bad lah. Not bad. Nanti aku cuba try dia punya tu, okay ke tak. Nice. So kita move on. Nice. Ini sukanya. Sukalah menghabiskan duit lama lah. Kaya ni tak lupa. So approve. Tiba approve. So tak bismillah. So barang next kita adalah yang ini sangat penting Ini sangat penting. So barang ni adalah Holy Land. So ni adalah mic untuk aku buat konten kalau dekat outdoor. Sebab aku, okay, macam video aku yang depan tadi tu, video tu sebelum aku pakai benda ni. So nanti aku akan cuba macam mana video ni lepas aku pakai ni. So sabar, kita try. Kita buka dulu. Cantik ni, rasa premium weh. Memang aku beli yang mahal ni weh. Harga Holy Land. Boleh tengok dekat website Holy Land. Tak pun nanti aku akan letak dekat description aku. Untuk kalau korang mana yang baru nak start main YouTube ataupun buat konten, nak jadi content creator, benda ni sangat penting lah. Tapi untuk newbie, aku tak sarankan beli yang macam aku lah. Sebab aku tak tahulah, aku rasa benda ni best. Okay, kat sini. Okay. So macam nak buka. Okay. Lepas. So okay. Oh, dapat dua. Satu iPhone punya, satu lagi Type-C punya. And then this one mic dia kot. Mana ada apa-apa lagi ke? Okay, dalam ni dah tak ada apa-apa So yang ni dia punya back casing untuk kita punya mic. So dalam ni dia ada barang. Okay. Okay, ni dia ada Type-C, another Type-C, but a black color one. Oh, cukup. Oh ya, Type-C, betul. Type-C. And then what is that? Oh, this one yang macam noisy punya untuk dekat mic tu. Kot. Ya, betul.
bulu-bulu. Ini bukan bulu dada ataupun bulu hidung. Ini sarung untuk letak dekat mic. Faham? Dapat 2. Maybe satu extra ataupun dua-dua. Sabar. Tak nak masuk lah. Letak tepi lah. So benda ni tadi dapat 2. So ada lagi ni dalam ni. Pelik ni. Saya tak faham struktur bag ni macam mana. Oh, faham? So bag ni dia ada 2 belah tau. Satu belah mungkin letak untuk this one. Satu lagi mungkin letak untuk bahagian wire-wire. This bag dia ada 2 bahagian. And then barang lagi satu tu, this one. Tak tahulah ni apa, tapi sekejap. Uyuk. This is how press it. Ni pun dapat 2. Aku rasa ni yang gantung untuk letak mic tu. Aku rasa sebab yang ni jenis magnetic. So yang ni kalau macam let's say tak nak sangkut dekat baju kan, yang ni kita boleh pakai, kita gantung. So nanti benda tu akan tergantung-gantung lah dekat kita punya leher. Like macam necklace. This one. Sebab yang ni magnet tau. Magnet. So aku rasa je. So the moment of truth. Takut ni. So inilah dia mic-nya. Ni apa benda Oh, faham. Ni dia punya control. Control dia nak kena charge juga ke boleh? Sekejap. Oh, tak boleh. Tak boleh. Mana-mana je Sopi ni. So dapat ni. Yang ini controller dia kot. Tapi kenapa dia ada kat sini? Ni tak tahulah apa kan. Tapi setahu aku mic dia yang ini. Lepas tu kita sangkut kita punya mic kat sini. So mic tu dah ada. Six hours later. Dari tadi sebenarnya bercakap ke tak? Sebab aku rasa aku baru on kan? Hello, test 1, 2, 3, test 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Boleh dengar ke apa aku cakap ni guys? Sebab okay, kat sini dia ada button hijau and then ada button biru. Button biru ni aku tak tahu apa function dia. Nanti lepas video ni aku dah setting. Bukan setting, aku pause, aku tengok balik macam mana apa function dia. So and then dia ada biru dengan hijau. Aku tak tahu apa sekarang ni yang korang dengar. Aku tak tahu. Sekarang ni aku jauh daripada korang, tapi mic ni masih ada dekat aku. Tapi aku rasa tak tahulah dengar ke tak. Oh my god. Apa ni? Kau tengoklah. Tengok tak benda ni? Ha? Oi, what's up guys? Kembali lagi kita. So, aku dah review dah tadi. Ni warna apa? Okay, warna hijau. So, aku dah review dah tadi macam mana bunyi mic tu. Gempak gila. So, suara aku sangat jelas. So, sangat approve dengan mic ni. Aku sangat approve. Tapi aku kena tengok balik nanti video ni dengar ke tak. Sebab dia macam aku merisaukan. Sekarang aku beria-beria bercakap, tahu-tahu tak function. Faham tak?
Approve. Nice. Aku harap korang dengar sekarang ni apa yang aku tengah cakap. Dengar kan? Ke tak dengar? Kalau tak dengar, aku nak korang dengar juga. Hantarlah korang dengar ke tak dengar, tapi aku nak korang dengar juga. So, tadi dekat dalam tu ada, dia macam sejenis manual tau. Aku tak tahulah ni apa, tapi aku tengok dulu. Tak tahulah ni apa. Oh, dia bagi packaging list. Packaging list. Lepas tu, we are here for you. Ni apa? Dapat kad visa ke? Let's get in touch. Thank you. Thank you. Welcome. Oh, comel lui guys. Tengok. Kita dapat emoji. Dia macam stiker lah. Stiker untuk kita tampal dekat kita punya ni. Kita punya mic. Oh, tapi aku rasa mic ni dah cantik macam ni. Ke ni sebab nak jadi cover untuk casing dia? Just jadi macam casing. Sebab dia punya stiker kalau korang boleh tengok, dia macam metalik. Sorry tau kuku panjang. Jumaat saya potong. And then saya dapat list barang yang saya dapat untuk harga 500 lebih. Untuk 500 lebih, okay? So ini barang-barangnya. Saya dapat charging case. Lepas tu kamera. Oh, camera receive. End of flashback. Oh, faham? Ni dia punya control. Dia punya control. Camera receiver. Sorry. So this one for camera, mic for camera. If kalau kita record pakai kamera, kita use this one. Bila nak cakap Inggeris kan, tapi bodoh Inggeris. And then dapat manual book lah. And then dapat clip magnet. Saya dapat 4 clip magnet. So yang ni tadi saya rasa. Yang ni necklace silicone case. This one. And lepas tu dapat transmitter. Ya Allah, astagfirullah. Susah berbenau nak cukup ni. Transmitter, stiker, rounding bag, and then guideline, manual book. That's all. So video ni aku akan bercakap dengan jelas tanpa masalah. So dah tak ada gangguan bunyi di luar alasan-alasan ni. So thank you. Okay, next, last one. Okay, yang ni besar sikit. Nampak? Actually benda ni untuk content podcast. Aku beli, tapi I don't know why aku buat juga video ni sebab aku rasa nak buat. So dia dalam kotak ni dapat ring light, dapat adapter, earphone, and then mic. Actually this one dah sangat bagus dah sebenarnya, tapi yang ni sajalah, yang ni saja untuk macam nampak lawa lah dalam konten yang podcast tu nanti. That's all sebenarnya. Actually aku dah buka dah satu. So inilah bendanya. Aku tak boleh nak pasang yang ni sebabnya dah ada dekat. Aku dah pakai mic yang ni. So ni dia punya, apa tu orang panggil tadi? Aku lupa. Receiver. Ni receiver untuk this one.
receiver dia. And then yang ni dia ada lampu-lampu guys. Ni dia punya, ni let's say kalau kita nak dengar lah. Test 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Hello, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. Hello, test 1, 2, 3. So, korang tak dengar tahu apa yang aku akan cakap kat sini. Tapi dekat sini, kita punya earphone. Dekat earphone kita dengar suara kita bila dekat mic ni. So, macam, oh my god. Aku MC dalam sebuah podcast. Welcome to Supi Podcast. Okay, today kita akan bawa tajuk. Kita akan bawa tajuk apa guys? Mari kita sekarang, sebab saya tak tahu. Okay, hari ni kita akan lihat trade bodoh lagi. Trade bodoh part 1. Okay, let's say kita tengok nanti macam dah berangan. So, korang akan dengar suara korang actually. So, dalam video tu nanti bukan, maksud aku bila kau pakai earphone ni, kau akan dengarlah suara kau dengan jelas daripada mic ni. Sangat smooth guys. So kat sini dia ada dia punya adjust untuk echo. And then yang ni dia punya volume lah. Kalau nak yang ni tak ada bunyi, yang ni makin kuat lah. Tapi makin kuat makin tak dengar apa-apa. Kau just dengar suara kau. Dia macam oh my god, macam tengah buat ASMR. Okay, let's go. That's what I do. Tapi yang ni tak ada function pun sebab aku tengah pakai yang ni. So handphone aku akan connect dengan yang ni, bukan yang ni. Yang ni saja je aku nak tunjuk macam you got trophy guys. You got trophy. Let's go. And the winner for being awesome at everything is... So itulah dia barangnya. Actually ring light dia aku dah pakai. Ada dekat belakang ni aku tengah pakai. So itulah sahaja video unboxing kali ini. By the way, video yang korang nampak masa aku pergi mall tu, itu just survey saja tau. Tak beli, jangan risau. Barang yang aku tunjuk dekat korang ni pun dah almost telan Ailio juga ya. So itu saja video konten kita pada hari ini. Kalau ada tersilap kata ataupun apa-apa yang menggores hati korang, aku minta maaf sebab video ni just video aku unboxing barang, sangat membosankan. Nothing funny pun dekat video ni, tak ada yang kelakar ataupun interesting. Aku just nak bagi tahu aku dah beli barang-barang untuk yang membuktikan aku akan berkomitmen dengan aku punya YouTube lepas ni. So nantikan video-video konten aku akan datang. Mana-mana yang belum subscribe, korang boleh subscribe and komen banyak-banyak dekat dalam tu. Bagi lagi suggestion untuk kita orang buat video apa lagi yang menarik. And then like and share video-video saya ya. Terima kasih. Silap. Kejap. Tunggu dulu. Cerita belum habis lagi. Kita jumpa lagi dalam next content. Assalamualaikum and bye-bye. Korang, kalau aku tahu, aku tak adalah nampak bodoh tau mula-mula. Kalau aku tahu benda tu ada. Mana benda tu duduk sekarang? This one. Ini dia punya nama-nama barang yang aku dapat daripada this one. So kat sini kita boleh nampak ada dia punya charging case, camera receiver, USB Type-C receiver. Bodoh tau, aku rasa macam aku pala tahu tadi. Aku macam rasa, oh ini benda ni, padahal dia dah bagi guys. Kita rasa kita bijak, tapi kita tak bijak, tapi kita nak buat-buat bijak. So inilah akibatnya. So inilah nama-nama barang tu tadi. Sorry, people make mistake. So harap semuanya
Kencana. Okay?